Memang ku bosan duduk di rumah, tapi aku juga tidak mahu keluar jalan-jalan dengan abang sendiri. Kenapa pula? Kerana abang itu ada 2 anak lelaki, berbeza dengan anak perempuan yang senang untuk dididik. Sebab itulah ku tidak suka dengan abangku itu. Kerana itulah ku tidak mahukan anak lelaki, lebih memilih anak perempuan sebab lebih senang nak didik. Jadi agama, untuk dia tidak keluar agama, ku akan pastikan dia belajar di sekolah tahfiz. Dan ku akan pastikan sekolah tahfiz itu betul-betul bagus. Dan ku selalu tertanya-tanya, dah tahu ku tak nak ikut paksa juga, dan akhirnya aku lepaskan gelang pada orang yang hajak. Memang pantas, dah ku kata tak nak ikut, dia paksa juga. Berkali-kali ku kata, ku tidak mahu, dia paksa juga. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah ku muak kali-kali kata tak nak ikut. Sebab itu ku mahu lesen kereta. Lagi ku tanya sampai sekarang tak dapat lagi. Lagi fikir lagu, lagi cari idea. Lagi nak berjoging tapi tak cukup idea lagi. Masih tak berjalan juga. Tengok apa berita untuk jadikan lagu, harap kepala ini okeylah. Macam mana ku sendiri tidak tahu lagu apa lagi. Untung ini Malaysia bukan negara yang berpuak keluarga. Ku tidak boleh bayangkan ladilah, adakah hajak ke tempat itu sana sini. Ku lagi tidak tahu nak cakap apa. Memang ku tidak harapkan macam-macam dari orang sendiri yang tolong. Tak tahulah siapa yang salah, yang penting bukan aku. Jalan-jalan sampai situ. Nasib baik sudah pulang walaupun tak ada idea lagi buat lagu lagi.